Dia adalah seorang hamba Allah yang marah mengatakan Mesir tetap salah di Kutub Kanah. Yang mana saya dah perjelaskan kepada tuan-tuan. Pembinaan tembok ini adalah kerana Mesir sudah tahu. Satu adalah penghalauan orang-orang Palestin akan berlaku. Maka Mesir membuat persediaan supaya tak berlaku seperti Nakbah 2. Kenapa tembok tu perlu di-ban? Kerana siapa boleh bagi jaminan? Israel yang bermula kurang daripada negara 400 km persegi. Hari ini mereka memiliki negara lebih daripada 12,000 km persegi. Siapa pernah menduganya? Maka Mesir faham bahawa Israel pernah menguasai wilayah perang sampai ke Sinai. Berarti orang-orang yang berada di Mesir faham. Kalau Israel dah ambil peta baru tu, tunjuk. Kalau Israel dah ambil peta baru tu, Israel dah ambil peta baru tu dengan membentuk garisan biru menghadap Mesir. Yang mana mereka tak pernah buat peta dan juga tak pernah menempatkan tentera mereka di sepanjang garis Mesir selepas perjanjian Camp David tahun 78. Kalau mereka mula tu tuan-tuan, siapa berani jamin mereka tidak mengulangi perangai tahun 1967 di mana mereka melangkahkan tentera mereka masuk dan ambil 60 km tanah Mesir. Mesir ni baru dapat tanah tu, tanah hitam kelabu Mesir. Israel ambil tahun 67. Mesir terpaksa minta tolong daripada Libya. Pada waktu tu ada Muammar Gaddafi dan minta daripada Sultan Morocco tentera bergabung. Daripada sempadan tu Mesir hantar 660,000 orang tentera. Tak menang juga perang tu. Kalah dan akhirnya apa pun kalah Mesir menang maruah kerana dia dapat balik 60 km tanah air dia. Tanah yang saudara lihat tanah kelabu tu, tuan-tuan tahu Yahudi akan kata apa? Itu tanah kelabu Mesir yang sekarang Mesir bina tembok tu adalah tanah yang disebut di dalam Al-Quran. Tanah yang ada dalam Alkitab orang Yahudi. Itulah tanah dalam surah di mana orang Yahudi berpusing nak selama 40 tahun kerana enggan mendengar perintah Nabi Musa AS. Bila Musa kata mari kita masuk ke tanah Palestin ni, kita masuk ke tanah Palestin dan memerangi orang Kanaan. Surah itulah yang keluar tu atas tanah kelabu tu, di mana kata orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Musa, kamu masuk dan perang dengan Tuhan kamu. Pergi kamu dan Tuhan kamu perang. Dah menang perang kami akan masuk. Kami tak mau berperang dengan orang Kanaan kerana mereka adalah bangsa yang kuat. Sejarah tu berlaku atas tanah kelabu. Atas tanah kelabu tu lah yang tuan-tuan duk kutuk WHO punya lambang ular tu sebagai lambang daripada peristiwa orang Yahudi. Peristiwa lambang yang tuan-tuan duk maki WHO tu diambil daripada tanah kelabu tu. Apakah orang Israel tak akan ambil tanah Rafah di Mesir dan tanah Sinai di Mesir dengan berdalilkan kembali ini adalah tanah Musa. Dulu dia orang ingkar Nabi Musa. Sekarang dia akan pindah sejarah bahawa kami pada masa zaman Musa alaihi salam, inilah tanah kami. Kerana dia refer pada Al-Quran. Akan dalam Al-Quran ada menyebut kaum kami di sini. Dia akan bentuk lagi Alkitab dia. Kata itu adalah sejarah mereka. Kalau tuan-tuan nak hina WHO kerana lambang ular saudara cerita, saudara tak tahu peristiwa tu di mana. Peristiwa yang dikatakan Yahudi menggunakan pengaruh mereka untuk membentuk logo WHO tu. Peristiwa 40 tahun sesat tu berlaku atas tanah kelabu yang saudara nampak dekat sempadan. Itu yang menjadikan Mesir yang dah faham. Yang baru main TikTok ni, saudara baru faham sejarah 7 Oktober 2023. Saudara malas nak baca tentang piagam pembentukan The Greatest Israel. Tuan-tuan akan masuk membantah hanya semata-mata tuan-tuan nak orang bersetuju kata Mesir ni jahat. Buka tembok. Tuan-tuan tak baca sejarah banyak. Tuan-tuan hidup hanya dengan TikTok dan bergantung pada FYP. Okey, dan kemudian tuan-tuan tak tahu tentang apa yang Mesir pertahankan tembok tu. Adalah Mesir pernah kehilangan tanah tu selama 6 tahun. Dan Mesir mengorbankan 26,000 orang. 26,000 tentera Mesir. Sekarang ni kalau saudara tengok peta Sinai dalam perang 26 hari tu. Bermula 7 hari bulan Oktober 1973 sampai 26 hari bulan Oktober. Masuk jatuh bulan Ramadan. Sebab tu kita hormati perang tu sebagai perang Ramadan. Perang tahun 73. Mesir kehilangan 26,000 nyawa. 26,000 nyawa yang Mesir hilang untuk dapat kembali. Berbaloi Mesir sekarang sedar. Kalaulah mereka dah rempuh nak ambil Gaza, kita bersedia. Kerana mereka akan rempuh sekali lagi seperti tahun 67 di mana mereka ambil 60 km. Kerana tanah kelabu yang nampak sikit tu juga adalah tanah yang ada dalam Alkitab. Malah mereka boleh kata pada kita, kamu tak baca Quran ke? Dan surah bukan sebut ke bahawa kami berada di sini selama 40 tahun? Itu tanah dia. Yang tuan-tuan marah Mesir lindungi ni. Tanah tu kalaulah mereka nak mengubah naratif, mereka akan kata itu tanah nenek moyang mereka yang sejarah menyebut, dan mereka boleh kata lagi pula Quran pun sebut, kamu nak lawan apa? Dalam Alkitab kami pun sebut di sinilah kami tinggal selama 40 tahun. Mereka tak katalah dihukum oleh Allah. Mereka akan kata 40 tahun kami bersedia untuk menyerang orang-orang Kanaan yang masa itu adalah penduduk tanah Palestin. Kalaulah dia ambil Gaza, dia halau penduduk Islam keluar daripada bumi Palestin. Dan kemudian 10 tahun dia tunggu Mesiah dia tak turun. Dia akan kata Mesiah tak akan datang kerana ucapan Nabi Daud di atas Bukit Zion merujuk kepada tanah orang Israel ataupun tanah yang dijanjikan Holy Land adalah daripada Sungai Nil di Mesir sampai ke Sungai Euphrates di Iraq. Walaupun dalam era moden untuk
mengelakkan dunia jadi takut. Pada tahun 1967, Israel mengesahkan from the sea to the river tu hanyalah membabitkan Mediterranean dan Sungai Yarmouk di sempadan Jordan. Jadi mereka sembunyi sebentar kuku mereka. Kuku untuk balik kepada the greatest Israel. Kerana the greatest Israel sebenarnya, semua orang tahu, knowledge ni saya dah ada daripada tahun 80-an. Apabila mendengar begitu banyak pandangan-pandangan cendekiawan tentang kenapa Israel mahukan perang tahun 67. Kenapa Israel mahukan perang tahun 73. Perang 67 sama juga tuan-tuan. Dia provoke, dia tunggu Mesir serang, lepas tu dia ambil tanah Mesir. Perang tahun 73 dia provoke Syria serang dia provoke, dia timbulkan kemarahan Jordan serang dia. Jordan bersatu dengan Arab Saudi. Jordan bersatu dengan Iraq, Syria, dan kemudian bersatu dengan orang Hizbollah di Lebanon. Mesir bersatu dengan orang-orang Libya, dan Mesir bersatu dengan orang Maghribi. Kerana provokasi yang sama. Setiap kali provoke, Israel dah ada kayu ukur bagaimana mereka akan menang perang. Maka setiap kali kita menyertai perang tersebut, kita akan kehilangan tanah. Berarti provokasi yang seterusnya adalah memecah belahkan keyakinan orang Islam untuk menjadikan kalaulah Mesir berperang, dia akan berperang berseorangan. Kalaulah sekarang ni Israel ambil marah kerana pintu sempadan dia tak dibuka bagi laluan darat setelah Houthi membuat kekacauan di Laut Merah, maka sekarang ni Israel akan kata masalah dia sekarang ni adalah Jordan tidak lagi menghormati perjanjian damai untuk membenarkan laluan sempadan daripada pintu King Hussein. Dia kata pintu ni tak nak dibuka pada lebuh raya komersial, maka dia akan cari pasal. Dan untuk ini, siapa boleh menjamin untuk menangkis segala hujah ilmu yang menunjukkan kezaliman Israel dan kemauan Israel? Sebab mereka akan kata benda yang sama. 2000 tahun dulu tanah ni nenek moyang kami yang punya. Tak perlu grant, tak perlu tanah, tak perlu data, tak perlu rujuk pejabat tanah. Dan mereka akan pergi ketuk pintu sama seperti mana mereka buat pada tahun 1948. 2000 years ago, this is our ancient land. Anda harus keluar. Dia akan buat. Maka tu kalau kita pembacaan kita terhad, kita nak masuk dan melebarkan lagi hujah tanpa faham bahawa sejarah negara-negara Islam dan sejarah kejahatan Israel harus difaham. Sebab tu kena rajin baca. Nak share, nak buat TikTok ni tuan-tuan, jangan rajin duk tengok video ni berapa banyak dapat. Oh, kalau buat video jenis ni like cepat, FYP cepat. Tuan-tuan akan mencelakakan sejarah. Tuan-tuan akan menjahanamkan sejarah. Dan tuan-tuan akan memesongkan kefahaman orang Islam tentang sejarah. Maka sekarang dah masuk dalam fasa semua negara Islam mula bersedia bahawa sekiranya kebangkitan di Gaza tak dihalang dan Israel menjadi sekuat sekarang, the monster nation, siapa boleh bagi jaminan Israel yang berkembang dengan begitu kuat ketika mereka tak memperdulikan resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu dengan terus merampas tanah Palestin selepas tahun 67? Siapa boleh jamin kerajaan yang ada sekarang, gabungan parti-parti ekstrim yang berpegang kepada kitab Judastat, bahawa mereka tak akan ambil tanah Mesir untuk membesarkan the greatest Israel? Ingat dah, sekarang yang kita tengok ni adalah Israel, bukan the greatest Israel. Baca the greatest Israel. Berarti Mesir bersiap sedia kerana Mesir ni dah perang 2 kali dengan Israel secara besar-besaran. Kemudian Mesir dengan bantuan Libya dan dengan bantuan Maghribi melancarkan perang dengan harapan nak membebaskan Palestin kali kedua tahun 73. Tapi mereka kalah juga, tapi mereka dapat balik sempadan asal. Dan sempadan asal tu Israel tak iktiraf. Israel tetap kata dia nak. Itu yang menjadikan Mesir terpaksa menandatangani perjanjian Camp David 1978. Bila berakhir saja perang tahun 1973, mereka bertempur di sempadan tu. Dan akhirnya Mesir tak mahu lagi berperang kerana kos perang sangat tinggi, persenjataan dah habis. Maka Mesir tanda tangan perjanjian tu, terbentuk sempadan sekarang. Maka itu saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rujuk sejarah dan tuan-tuan hidup dengan hari-hari tuan-tuan duduk dekat TikTok, naiklah FYP. Kalau FYP itu adalah guru sejarah tuan-tuan, maka tuan-tuan akan menjadi orang dipanggil sebagai FYP level knowledge. Saya nak kena hujah dengan satu keterangkuman ilmu yang panjang, tapi tak apalah tuan-tuan. Dalam perang moden sekarang ni, kita terpaksa membantu orang Islam yang jahil dan orang Islam yang bodoh. Kita kena selamat walaupun dia bodoh, walaupun dia jahil. Kerana kalau kita biar, nanti dia akan menjadi Yahudi di kalangan orang Islam. Dia akan menjadi Bani yang hilang di kalangan orang Melayu. Cukuplah setakat ni mereka jumpa Bani itu di India, dipanggil Bani Majpur. Janganlah sampai lepas ni dia kata Bani yang hilang ada lagi di Malaysia ni, di tempat-tempat alamat di mana tuan-tuan komen-komen pasal kejahatan Mesir. Kalau tuan-tuan nak mohon pasport Israel, tak apa. Saya fahamlah agenda tuan-tuan adalah mengyahudikan diri tuan-tuan sebaik mungkin supaya saudara juga disenaraikan sebagai Bani yang hilang. Tapi kalau saudara orang yang beriman kepada agama Allah, yang beriman pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itikad saudara kena jaga. Jangan menyeleweng dan memfitnah saudara seagama yang secara tak langsung membantu musuh kafir laknatullah ni. Isu sebulan lagi datang lagi yang bodoh dan jahil. Tapi saya fikirlah juga, daripada bodoh dan jahil membiarkan dia menjadi Bani Yahudi yang hilang dalam kalangan orang Melayu dan orang Islam di Malaysia, kita kena perbetulkanlah supaya dia pun tengok balik, aku ni Bani apa sebenarnya. Takkanlah aku ni pun Bani yang hilang juga. Kadang-kadang saya letih, tapi bila saya fikir balik, walaupun seorang kena selamatkan, takut dia ni pun tiba-tiba tak sedar dia Bani yang hilang. Kalau dia betul-betul sedar dan dia memang nak jadi warga Israel dan kemudian nak angkat sumpah bahawa dia akan memerangi Hamas, senang. Kita rimbuk je dulu, hantar mayat dia pergi Israel. Kalau kita ada terbetik hasad bencikan Arab Saudi, ada dengki bencikan Qatar, ada dengki bencikan
UAE ada rasa menyampah tengok Mesir. Kita dah jatuh dah dalam dua golongan yang Imam Ghazali kata berpalinglah dari mereka kerana golongan ini sebenarnya datang kepada kamu membawa hujah-hujah ilmu, bukan kerana mereka nak cari redha Allah. Mereka nak penuh hasad dengki mereka dan mereka nak penuhi apa yang dipanggil sebagai syakwa sangka mereka. Jadi itu brief saya lah. Saya tolong jawab. Saya harap Kutuk Kanah ada dekat sini. Potong video abang bagi tahu kat dia.